MARA hari ini mempunyai 270 institusi yang memfokuskan bidang TVET, menjadikan MARA institusi dan agensi kerajaan yang terbesar mempunyai TVET di bawahnya. Supaya Akta Baru MARA ini akan menjadi suatu kubu. Kita tidak mahu agenda MARA ditukar kerana bertukar kepimpinan. Kita mahu MARA terus menjaga agenda Bumi Putera walau siapa pun yang memimpin. Kita berikan dukungan kepada MARA untuk memastikan pengarahan masa depan dengan tujuan MARA yang lebih jelas. Bagi saya, expo ni sangatlah bagus dan wajar dijalankan pada masa akan datang supaya lepasan experience saya dapat tahu ada banyak peluang belajar yang lain. Segala yang ada di sini saya harap ianya dapat diteruskan lagi supaya generasi muda dapat mempelajarinya lebih dalam. Untuk budak-budak lepasan SPM, saya rasa benda ni baguslah sebab diorang boleh tahu apa yang diorang nak apply lepas ni. So diorang just boleh terus datang sini untuk tanyalah apa yang diorang boleh apply lepas ni ataupun sambung mana. Apa-apa dengan MARA, apa yang ada peluang untuk MARA, go for it. Memang MARA pada saya lah the best lah. Menyambut ulang tahun ke-60 MARA. Selamat menyambut ulang tahun ke-60 MARA. Selamat menyambut ulang tahun ke-60 MARA.